Assalamualaikum, Tachahau, Wanakkam. Saudara, pada Aidilfitri tahun ini, nampaknya saya hanya beraya di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dan Ibu Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Semuanya related dengan kes Menara Kuala Lumpur. Mereka mengatakan ada laporan dibuat di mana saya mengatakan Menara Kuala Lumpur ini telah pun tergadai. Saudara, secara kiasannya, tergadai ini membawa maksud sesuatu yang hilang atau tidak dapat dikembalikan. Saudara dan saudari, Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd adalah satu syarikat yang membina, membangunkan dan mengoperasi serta menguruskan Menara Kuala Lumpur sebelum ini, di mana sejak awal ia dimiliki oleh 100% pegangan Melayu Bumiputera. Sekarang kerajaan umumkan bahawa pemegang konsesi baru Menara Kuala Lumpur adalah 70% bukan Bumiputera dan hanya 30% sahaja Bumiputera. Bukankah itu bermakna pemilikan ekuiti Bumiputera telah tergadai dalam pengurusan Menara Kuala Lumpur? Begitu juga Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd yang telah tergadai pegangannya terhadap Menara Kuala Lumpur kerana digantikan dengan satu syarikat yang namanya Lim Siong Hai. Saya lihat banyaklah kali kerajaan hari ini menerbitkan muka saya di siaran RTM biar benar. Kononnya saya ni memfitnah. Mahkamah mana yang menjatuhkan hukuman bersalah ke atas saya atas kesalahan memfitnah ini? Inilah contoh kerajaan yang nak menyekat suara rakyat dan menyebarkan agenda dan propaganda perbodohan rakyat agar rakyat tidak mendapat maklumat yang sebenar. Saya tak takut, saya tak gusar. Lagi ditekan, lagi saya akan bangkit melawan. Apakah pandangan rakyat Malaysia?